Hamari, kali ni Abu turun di JT Kuala Besut. Kononnya nak jigging ikan tenggiri, tapi ikan pula buat hak tak nak frenzy. Tak apa, kita ubah misi, kita bermain botong pula. Tengok apa jadi, hasilnya merah, kerapu, air, tanda dan macam-macam lagi naik. Jadi jangan ke mana-mana, inilah trik yang penuh kejutan dan hasil yang tak disangka-sangka. Acap puak, jom layan. Pada pukul 6 pagi, Abu naik boat di JT Tanjung Lali Kuala Besut jadi untuk trik kali ni adalah target kami adalah untuk jigging tenggiri. Selepas 1 jam lebih ataupun ke 2 jam lah masa ni kita sampai ke spot kita. Untuk trik kali ni kita bermain 70 hingga 90 km daripada darat jadi untuk pagi ni kita target jigging ke tenggiri dulu. Jadi jomlah kita layan dan kita saksikan apa yang kita dapat hari ni. Mari. Dengan beberapa kali saja Abu lepas jig, tiba-tiba perut Abu ni rasa beralung. Sebab pagi ni alung memang sangat-sangat tinggi jugalah. Lepas tu tambah-tambah lagi perut Abu kosong. Jadi benda kalau Abu lah, kalau mari laut ni kalau perut kosong memang ada mari kata. Nak mari rasa mabuk lah. Nak rasa temutuh ke apa. Jadi Abu cuba kuatkan diri dan kita cuba makan nasi lah. Masa ni memang tak lalu dah nak telek, tapi nasib baik lah ada sambal teriak tu. Abu makan dengan sambal ikan bilis tu. Tehel lah sikit boleh lah mamuh. Sebab sambal teriak ni dia sambal ikan bilis, dia ada rasa masing-masing, ada rasa aroma bawang tu. Jadi bolehlah hilangkan lugar kita masa kalau nak mari rasa mabuk lauk pagi. Jadi saya awak tengok sendirilah alung masa ni memang sangat-sangat kuat jugalah, tinggi jugalah kata. Rasa gaya akad lah nak rocok ke boat tu. Tapi nasib baiklah boat ni boat yang kata selesa lah bagi Abu sebab dia buka luah. Boat pun selesa. Jadi kuranglah sikit rasa alung tu. Tengok muka Abu ni ada mari dah masa ni, muka memang berat benar dah tu. Jadi kita bertahan, Abu rehat dulu kejap. Jadi untuk trik kali ni Abu mari dengan YSF Yusof Sport Fishing Lacas Mace. Jadi kita target kategori lagi masa ni. Tapi gitulah, ikan frenzy memang tidak frenzy hari ni. Dah banyak spot dah kita beralih-beralih ni. Tapi tak ada apa-apa hasil lagi ya setakat ni. Menurut kata teko pun air masa ni tidak sesuai untuk berjigging ikan tenggiri tapi adalah teko ikan tenggiri hok nak mampu mari makan juga jig daripada sahabat kita ni. Jadi berjayalah dapat didaratkan 1 ekor ikan tenggiri pada hari ni. Alhamdulillah. Jadi lepas pada tu orang ngarai ikan tenggiri terus makan nasi. Makan dengan sambal teriak ni. Sambal ikan bilis. Sambal teriak. Terah dulu. Tengok teriak tak teriak. Okey, ni bagi dia. Jangan duduk laut. Kalau ikan bilis sambal teriak. Terah sikit, komen sikit. Okey tak? Okey tak? Rasa rangup molek. Rangup. Crispy. Nampaknya ikan giri tak frenzy hari ni. Kita cuba main bottom pula. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita trik jigging tenggiri, tapi bila tekong cakap air hari ni tidak sesuai bermain jigging, ia sesuai untuk bermain bottom. Jadi kita kena ikut apa pengalaman tekong. Jadi itulah pentingnya kita pergi ke laut ni memancing dengan tekong yang berpengalaman. Sebab dia boleh baca arus, baca air, baca cuaca semua. Jadi dia tahu ikan tenggiri ni kalau air macam mana dia akan makan. Kalau air macam ni rasa Abu bagi trik kali ni memang tidak sesuai untuk jigging ikan tenggiri. Jadi tekong ayak kita bermain target ikan bottom lah. Daripada klik belo, baik kita cari apa yang ada sahaja. Jadi memang betul hari tu memang ikan bottom memang sangat-sangat meriah jugalah. Letak makan. Jadi saya awak tengok
hasil-hasil yang kami dapat pada hari ni. Hamarish. Mantap. Yo, Cuk. Nyerohok Pak Cuk. Mantap. Cuk. Mantap Pak Cuk. Mego. Wow, comel lagi. Mantap. Nah, jadi salah. Mantap. Oh. Biar gambar lain tu. Oh, saya. Tepuk tak makan lagi ke. Tu betul. Wow. Lagi bila kau bebe. Tak boleh dia ikut dia. Oh. Mantap Aku merah naik 2 ekor. Oh, comel spot Tekong bawa. Terbaik Tekong. Ambil capuak. Terbaik Tekong bawa spot. Memang letak makan. Gitu. Oh, mantap. Wah, naik modeng. Tidak moden ni, dubit derek ni. Oh. Bedrek ke domeh. Li mana li tu? Li Ada li kakak modeng. Ni upe ke? Mana tu ni? Upe. Wow. Madu sai. Nak kita. Toge. Oh, kapur. Alhamdulillah. Okey. Oh, mego pulak naik seekor lagi. Bereh ketiga. Pak Cuk, strap pula. Oh, kemah Pak Cuk. Air tu. Yo kepak. Pak Cuk. Pak dah. Kepak. Merah kepak. Oh, mego je. Mego kepak. Barang merah kepak ini ya. Mantap Pak Cuk. Allah banyak ikan. Oh. Kita nak ni. Mego molek. Allah. Allah mego. Ya. Ada bola. Pergi apa yang kamu Oh, baik eh. Tuan. Siapa tu? Mego. Mantap. Mego yang kelima. Mego. Oh, mantap. Tong. Masuk. Naik ni. Borong. Itu dia borong. Alhamdulillah. Oh, lokoh Mego. Borong lagi. Borong. Alhamdulillah. Cuk. Iya bebe. Makan nasi kosong ke? Aduh nasi kosong ni bebe. Gula basi ke? Gula basi bebe. Tapi mujur lah ada Sambal teriak. sambal teriak bebe. Oh nak dik boleh bebe? Boleh. Okey. Wak relax. Wak relax. Wak. Acah. Jadi dalam masa yang sama Tekong tengok ada boiling ikan air yang sangat frenzy lah masa tu. Duduk boiling ni sekitar bot kita. Jadi Tekong pun tak apa melengahkan masa, memang dia menggunakan pakai radio tu untuk memancing ikan air dia. Dan memang sangat meriah juga hari tu. Ikan air dapat didaratkan, ikan botol pun tengah rancuk. Saya tak untuk main air lah ke mana ni? Bulu sorak gini ya. Rambut sedepa. Rambut satu depa. Batu ganggung pun boleh bakar. Batu gini. Ganggung pun boleh. Okey. Baik. Batu buat sendiri ni. Ni batu buat sendiri, nak pakai ganggung pun boleh. Okey. Tunjuk Tekong cara-cara dia. Cara-cara mekong. Sep tu lepas gitu. Cari tempat boiling dia. Cari tempat boiling. Okey. Okey, strike Tekong. Steady. Mantap ah.
Sepoi. Steady ya. Mantap. Mantap ni kau. Padu tarik tayar ayo. Syok. Syok tarik tayar ayo. Okey, alhamdulillah. Nasi dagang ni. Ni tak ada saiz eh. YSF ni. Terak buluk ekor. Molok dah. Sedap dia oi, ngagai. Ayo teh. Ayu teh. Siapa-siapa zup yang. Wah. Ada saiz, Ada saiz guys. Wow. Ayo. Wow. Tak boleh. Okey, alhamdulillah. Kereta pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tak cukup jauh eh. Tempat boiling. Banyak dah jauh. Boleh dapat kalau Kita tengok dulu tahu mana. Oi. Mantap. Mantap ayo. Ayo Ho. First time dah saya ayo. Boleh berlaku. Ayo boleh. Boleh. Mantap baju. Apa dah ni dah? Ayo. Ayo duduk sini. Dah dia buat bulu ni. Bulu ni pada bulu ni ya. Bulu nyapu tikak ni ya. Ni jadi besok. Ni yang main ayo. Hebat tu. Jadi petang ni tengah lali buku 3.49 petang. Jadi kita boleh tidak hak makan yang kedua. Tapi sebelum tu kita kena makan dengan sambal teriak. Yang apa gue suka ni yang pedas manja deh. Pedas manja ni sedap lah daripada mulut apa gue. Biar tidak kuat sangat lah. Mana kata budak-budak boleh makan. Orang tua boleh makan. Semua warga golongan pun boleh makan. Yang sambal teriak ni memang ready to eat lah. Sesuai lah untuk bawa ke mana-mana. Macam travel, macam trip boat. Kita mari memacing gini. Makan nasi kosong dengan sambal dia pun boleh dah. Anda kata tak ada lauk. Tapi hari ni apa lauk mewah sikit lah. Ikan mego. Sambal teriak ni produk Muslim kita. Jadi produk pula daripada Bacok Kelantan dia. Jadi kombinasi sempurna kalau ada sambal teriak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan belis dia langit. Memang nyakut Hari kita baru makan masuk dalam hutan camping. Memang sedap makan. Untuk travel memang sangat-sangat sesuai sangat. Siapa-siapa jenis kaki travel standby sambal teriak. Yang penting produk Muslim kita. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan sambal teriak ni boleh dapatkan dekat Titi Shop ataupun di rumah orang dia. Jadi perut pun dah kenyang, abang pun sambung lagi memancing. Kita bermain teknik botong lagi masa ni. Jadi jom kita tengok kita dapat botong apa di sesi petang ni. Mari. Boleh lah. Alhamdulillah. Pucung dia banyak. Ni kecil lagi. Bukan panggil Kecil. Ya, kata kuning ni, Giri madu. Tenggiri madu. Iyalah. Tenggiri madu. 3 kilo.
Kau hidup potong. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, comel. Ikan comel. Oh, tanda weh. Oh, wah. Mega tanda bebe. Mega tanda. Oh, Ikan bolu. tongge. Borong. Alhamdulillah. Borong guys. Pada pukul 5.30 petang, kita terus meluncur balik. Jadi alhamdulillah, trip kali ni memang santai, enjoy, dan hasil pun sangat-sangat banyak alhamdulillah. Okey, sampai dah kita. Ikan lagi apa ni? Kau cuk panggil. Kale apa cuk? Tanjung Lali ya bebe. Kale Tanjung Lali. Iya. Iya. Tekong baru Dah ni pukul 7.19. Alhamdulillah kita selamat pergi dan balik. Alhamdulillah. Cukup semua. Kau cuk. Satu. Kita tengok hasil kita pada hari ni. Satu. Bismillah. Dua, tiga. Allah lagi madu. Oh. Merah. Bagus be. Oh, merah menyala be. Merah menyala. Alhamdulillah hasil kita hari ni. Jadi alhamdulillah, inilah hasil-hasil kita untuk trip kali ni. Kita rancang untuk target jigging kategori, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni sebaik-baik perancang. Dia beri lebih daripada tu lagi. Itulah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita tak boleh nak dinafikan lagi. Jadi itu saja trip kali ni. Jadi saya awak kalau suka boleh tekan share, like dan komen. Mari.